Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Awam Pang. Hari ini kereta pun ada sampai kita punya kedai. Tahun 2008, register kat Malaysia 13. Ini import car lah. Okey. Toyota Land Cruiser 4.7 4.7 cc. Harga jual 27,800. Kereta ini V8 engine V8 engine. Lepas tu modify kepala sebab tahun 2008 kepala bukan macam ni. Okey, harga jual 72,800. Lepas tu kereta ni Betro punya kereta bukan diesel. Betro punya kereta. Okey. Kita tengok enjin dalam macam mana. Memang V8 lah. V8. Okey, tak silap I ini 8 biji piston 8 biji piston. Sebab dia 8 biji plug. Okey. Dalam semua ori lagi lah. Kita cuma tukar dia punya kepala saja. Baru punya model saja. Okey. Tapi dalam punya enjin, dalam seat semua kita tak ada usit lah. Tak ada usit. Kereta ni off-road punya kereta. Off-road punya kereta. Nak masuk pergi hutan dalam pun tak ada masalah. Lepas tu dia MPV lah. Boleh duduk banyak orang. Dalam banyak luas. Okey, dalam banyak luas. Lepas tu dia function banyak lah. Function banyak. Okey. Boleh masuk hutan camping pun tak ada masalah. Ini kereta. Okey, Protong sini. Bukan Protong, Toyota Service. Toyota Service. Okey. Mileage 278. Kereta ni ada 4 view, 2 view low, 4 view high. Okey, naik bukit pun ada. Ada lock kat sini. Okey. Push start button, ada power, ada second pun ada. Semua ada lah. Lepas tu aircon pun ada apa 4 zone. Itu saya pun tak sure lah ini apa barang. Okey. Belakang macam ni. Dia boleh duduk agak-agak 6 orang lah. 6 atau 7 orang. Macam ni. Kereta ni memang kalau tahu punya kawan memang tahulah ini memang horsepower besar. Lepas tu cc pun besar. Naik bukit, turun bukit pun ada. Dia apa function pun ada lah. Lock ke, pergi off-road ke, pergi hutan dalam ke. Lepas tu jalan raya pun boleh. Jalan raya pun boleh. Sebab ada 2 view, ada 4 view mah. Okey. Tahun 2008 tahun 2008 Toyota Land Cruiser. Harga jual 72,800. 72,800. Belakang punya molek dia boleh buka 2 jenis lah. Satu jenis buka atas. Okey. Lepas tu buka bawah pun boleh. Sini boleh letak punya.